pergi sekolah ni ya. Okey, kecil sangat arwah nak pilih. Boleh. Tak payah, kena summarize je, tak payah detail-detail sangat nanti Ustazah hantar dia punya ni. Okey, kalau ikut pencapaian Al-Quran, murid kalau ikut PPD JPN dia fokus darjah 6. Darjah 6 tu dia punya pencapaian dia mesti 97% ke atas lah. Macam tak ke atas lagi. Dalam laptop. Semasa kopi ya. Saya bagi tahu ya bahan-bahan. Boleh. Maaf ya. Okey, dan target sekolah 100% Ustaz nak lebih lah. Kalau JPN PPD bagi 97, Ustaz nak 100. Betul kan? Tapi kita macam sebagai ustaz-ustazah kita di sekolah ni kita bekerja untuk capai KPI ataupun target di PPD JPN lah. Sebab apa? Kalau kita tak capai target tu, mereka akan tak surat main sekolah. Memang contohlah besok kalau hampa turun ke sekolah pun kita akan bekerja berdasarkan pencapaian target yang kita letak tu. Jadi kalau tak capai juga di sekolah sendiri lah kita macam mana kita nak capai target tu. Contohnya buat program apa macam Ustazah buat tiap pagi tu, program intervensi, dia panggil intervensi Iqra. Dan Ustaz Mahathir dia buat juga intervensi khatam Al-Quran, dia panggil fast track khatam Al-Quran. Sebab apa? Sebab kita nak capai KPI JPN ni. Depa pula JPN ni pula dia ada PPD bawah dia kan. Jadi setiap PPD tu akan cuba capai lah target KPI ni. Kemudian sampai hujung tahun semua KPI ni akan dibentangkan, pencapaiannya akan dibentangkan di peringkat negeri, seluruh negara lah kan, pangkat kementerian. JPN setiap negeri itu akan bentang peringkat kementerian lah. Jadi di situ mereka akan compare on. Contohnya Pulau Pinang tak capai lagi kan, Kedah melepasi sasaran, macam tu lah. Jadi sebab tu bila JPN setiap negeri tu dia akan kejar lah kan, dia akan liga lah, dia akan liga kita cikgu-cikgu ustaz-ustaz di bawah ni. Jadi contohnya dulu dia minta data Al-Quran ni, dia minta setiap bulan. Setiap bulan lah dia nak berapa orang budak boleh baca Iqra daripada darjah 1 sampai darjah 6. Berapa orang boleh baca Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh baca Quran kan. Kemudian 3 tahun kebelakangan ni dia tak minta tiap bulan, dia minta setahun 4 kali lah target kan. Contoh bulan ni bulan 5 kan, bulan 5 sekali, di bulan 8 sekali, bulan 9, bulan 10 macam tu lah. Sebab data akhir pada bulan 10, kena pastikan data akhir bulan 10 tu kita dah capai KPI. Jadi sepanjang bulan 1 sampai bulan 10 tu kita kena bekerja untuk capai dia punya target tu kan. Jadi kalau kata dia akan minta contoh data bulan 5, dia minta data bulan 5, dia tengok ramai lagi budak sekolah kita baca Iqra. Jadi dia akan buat camp lah. Dia buat camp PPD lah, setiap PPD akan minta. Dia tengok tak capai data KPI, PPD akan minta, PPD tu akan buat camp PPD masing-masing lah kan. Kalau kita ni PPD sebelah utara, dia buat camp untuk PPD dia lah. Sekolah yang sebelah tengah dia buat camp untuk capai target di PPD dia lah kan. Jadi mereka buat berdasarkan data kita hantar kat bulan-bulan tu, mereka akan kutip dan mereka akan study tengok sekolah mana lagi dalam PPD utara ni sehingga bulan Mei ni tak capai lagi target. Jadi mereka akan panggil lah sekolah-sekolah berkenaan tu untuk buat camp tu. Selalunya dia akan fokus darjah 6 lah. Camp ni dia fokus darjah 6. Sebab apa? Dia pun tak nak nanti bila budak-budak ni keluar daripada sekolah rendah tak boleh baca Quran kan. Biasanya kalau budak-budak sekolah rendah yang keluar sekolah menengah tak boleh baca Quran, cikgu sekolah rendah, cikgu sekolah menengah kan tu jarilah kat cikgu sekolah rendah, apa buat apa 6 tahun budak tak boleh baca Quran. Tanggungjawab juga tu kan, tanggungjawab yang besar juga. Apa buat apa di sekolah 6 tahun budak ni kelas 1 sampai 6 pun tak lepas Quran pun tak boleh baca. Tahu tu dah pulun budak-budak ni, kita kena pulun. Jadi kalau ikut Ustazah akan pulun daripada darjah 1 lagi. Tahun ni Ustazah minta, memang tiap-tiap tahun Ustazah minta pegang kelas belakang. Sebab bila pegang kelas belakang ni macam
kita nampak lah apa kita nak buat budak di belakang kan. Macam darjah 1 tahun ni memang lepas streaming habis-habisan. Tahun ni lepas streaming habis-habisan. Jadi darjah 1 ada lah kelas ustazah pegang tu memang dalam 21 orang tu 4 orang je boleh baca hari tu. Boleh baca kena huruf Iqra 1 lepas lah. Maksud depa ada Iqra 2 lah kan. 4 orang je. Yang lain tu berapa belah orang lagi tu 17 orang, 17, 21 orang. 17 orang tu semua tak kena huruf. Kan jadi 17 orang tak kena huruf tu maksudnya nak sebut tak boleh tak boleh. Macam mana kita nak buat ni? Biasanya ustazah akan target 3 bulan pertama. 3 bulan pertama kita kena target budak-budak ni kita kata target dari kita lah kan. Kita target 3 bulan pertama ni semua mesti clear Iqra 1. Tapi masuk 4 bulan, bulan 4 dah, maksud sampai bulan 3 tu baru kita target. Kita tengok berapa orang dah terlepas dah. Berapa lagi baki kan. Sekarang ni yang duduk baca Iqra 1 dalam kelas tu setelah 5 bulan. Bulan 5 bulan dah ni. Ada lagi 7 orang duduk baca Iqra 1. Kan? 7 orang tu pun ada kategori dia kok. Ada yang kategori sangat lemah. Sangat lemah tu alif sampai Z pun dia tak tahu. Sangat lemah kan. Walaupun 7 orang tu memang dah lemah lah duduk Iqra 1. Tapi dia masih lagi dikategorikan, kita boleh kategorikan lagi dia sangat lemah. Dah lemah. Hak lemah tu dia mungkin boleh baca sampai Zuhar Al-Qalim Faqaf lah kan. Bawah pada tu pun ada lagi. Tapi kadang-kadang mungkin lah budak tu daripada mereka tak main sekolah kan. Kadang-kadang main sekolah seminggu 2 hari je, seminggu 2 hari yang main sekolah. Jadi kita tak boleh nak bina hari dia main sekolah tu hari kita tak masuk kelas dia kan. Dan kadang-kadang dia main sekolah macam saya buat kelas pagi-pagi. Setiap hari lah kalau sampai pukul 7 ke 7.10 saya akan panggil lah budak-budak perkenaan tu. Duduk di kursi sudut bacaan tu mereka baca lah. Tapi kalau mereka main lambat, selalunya pertama mereka tak main sekolah. Seminggu mungkin 2 kali je main sekolah. Kedua mereka main sekolah lambat. 7.30 ngam-ngam macam ni kadang. Mereka sampai sekolah. Lepas tu dia pun dah duduk kat kita tak sampai 1 minit 2 minit macam bunyi. Tak ada nak bantu mereka kan. Sebabnya rasanya waktu paling sesuai nak bantu mereka memang pagi tu ni lah. Waktu kelas kita dah berebut yang kelas lainnya kan. Pagi-pagi macam tu memang tak ada siapa nak berebut yang kita. Kita nak yang berebut dengan masa kita dan program-program kita tu. Takatlah intervensi pagi tu memang berjaya lah mencapai target budak ni kan. Nak bantu mereka, apa kita target kita nak bantu mereka supaya keluar daripada masalah tak boleh baca apa tu. Kebanyakan yang tak boleh juga mereka ni ada masalah segi macam kelas belakang-belakang kan. Mereka punya minda ni bukan umur 7 tahun lagi dah. Minda mereka macam umur 5 tahun, cakap pun ada tak terus lagi. Cakap tak terus kan. Ada kita sebut da pun bunyi ca, sa pun bunyi ca, semua bunyi ca. Kan? Satu ketika sama. semua orang bunyi ca, yang mulut dia boleh bunyi ca dalam mulut dia. Ya Allah, ingat waktu zaman PKP macam apa ajak zaman PKP. Sebab PKP ya. Mungkin lah juga. Zaman PKP macam tu kok. Saya sanggup buat kelas individu kan. Siapa-siapa yang nak ngaji, Ustazah Wan tak rasa. Okay, siapa-siapa nak ngaji Iqra boleh masuk sini sampai pukul 8 petang kan. Ada yang mak yang suka rela tu masuk kan. Masuk tu bila masuk kita ngajak anak depan yang telefon lah kan. Mak dia pun tak tahan ingat. Nazah anak saya memang tak boleh sebut. Mak dia pula yang macam tak sabar ingat kita doktor je mak dia dalam telefon. Bila live budak tu boleh kan. Dalam budak tu boleh baca Quran lah. Itulah mendidik ni kita bukan kesabaran yang amat tinggi ya. Waalaikumsalam. Ya. Ustaz. Tak tengok ni. Kena interrogation. Ya. Tak urus sana. Mesti ada. Mesti ada dari segi Quran kan. Quran tu saya kongsiat ni nak apa tak kena cakap banyak apa. Ya. Ni semua orang belah-belah utara kan. Cakap setiap kampung faham kan. Cakap Ustaz tengok macam serius sikit. Dia macam Dia orang bandar. kan? Orang bandar tahu faham benda.
Kayak lagi kampung dari bawah tu. Dengan dia ceku sikit dah buat hati betul. Tak. Kaklah sekolah Syekh Wan 100% lah baca Quran. Darjah 6 kita fikir darjah 6 lah. Nanti kalau nak analisis ada jadi 5, 4, 3, 2, 1 bagi data tu apa analisis nak ya. Kita ada catatan setiap bulan walaupun JPN PPD minta setahun 4 kali, tapi dekat sekolah kita buat setiap bulan lah kutipan data tu. Sebab cikgu-cikgu ustaz-ustazah alert lah dengan kelas mereka masing-masing kan. Bila paparan data tu dia ada 3 kelas A, kelas B, kelas C kan. Jadi sebenarnya data tu kita guna untuk kalau ustazah lah compare kelas sendiri, lepas tu compare diri sendiri, guna data tu kan. Bukan data tu kalau kita tengok tu bukan sekadar tengok semata-mata gitu je. Bila ada data kita tengok dan kita buat perbandingan kelas kita dengan kelas orang. Sejauh mana kemampuan aku, usaha aku untuk bantu budak aku boleh baca Quran. Maksudnya kalau kita tengok kelas kita tu banyak lagi baca Iqra, maksudnya usaha kita tu tak capai target lagi lah. Maksud kita kena gandakan lagi lah usaha kita. Kita kena baca data macam tu. Bukanlah alah dua orang ya alah jangan macam tu. Baca data tu baca analisis juga budak-budak kita analisis juga data tu untuk diri kita. Maksudnya kalau saya cakap dia kalau ramai budak kita baca Iqra ni, maksudnya mungkin pendekatan kita guna tu tak berapa membantu budak-budak kita lah kan. Kita boleh cakap pula kan, mungkin sebelum ni cakap lembut kata nak kan lembut macam mana kau guna cakap keras sikit ke macam tu kan. Apa-apa yang hampa lah saya cadang macam tu lah selalu kat sekolah kan. Oh Aisyah lembut ya. Tak mula-mula kan lembut lah Aisyah no. Nak apa Allah pun cakap kat Nabi no, kalau tidak kerana kamu belum lembut dia cabut lah aibih no. Apa Quran termat? Mat. Ashraf. Ayat Quran pasal Allah suruh belum lembut mengajar orang kafir kan. Tak ingat? Tak apa. InsyaAllah dia nanti. Tak apa, nanti balik cari. Awal-awal guna keadaan lembut dulu, baik dulu. Lepas tu macam tak jalan ke. Campur-campur sikit lah, cerai, kasar. Kalau bagi hadiah gula-gula tu. Lama-lama kan. Amal lapak nampak saja. Kita kira ayat tu. Lama-lama bagi gula-gula kan. 4-5 bulan tak jalan kau, ada ulang ayat tu. Ulang tu 100 kali, 200 kali, 300 kali. Ulang 100 kali. Belum datang. Sasa kalau masuk kelas, Sasa kena ulang 100 kali ya. Ulang 100 kali. Lepas tu lama-lama tak dapat nampak saja. Tapi budak-budak kadang-kadang kita garang waktu kelas kan. Budak-budak belakang memang special lah. Special budak belakang dengan Hamarah macam gila kan. Hamarah ngamuk macam apa kan. So dia jumpa kita macam tak ada apa berlaku kan. Kalau budak dia pandai ni dia macam ada simpan kiladi kan. Lepas tu dia macam dendam dengan cikgu dia kan. Bila kena pandai. So insya Allah kita belakang. Dia macam kalau kita garang macam mana dia macam ingat agak kat kita. Ya, ni duduk depan tu. Duduk depan. Ni duduk depan ni. Saya tak perasan lah. Tu tak ingat pun. Saya tak ingat. Saya kelas Macam mana? Saya Tak ada dia? break dulu. Wah, budak baik no. Dia tak pernah kena nampak Sasa kan. Depan depan tu. Kelas depan kot, Sasa ajak kelas belakang. Datang nak bagi lau tu, boleh dia ingat. Kan tak bela Ustaz. So dah dia. Lama tak kenal lagi. Tak ingat dia. Ni tadi saya tak spesifik sangat no. Kalau data JPN tu pertama dia minta data pencapaian data Iqra Al-Quran. Darjah 6 darjah 6 yang Al-Quran tu 97% kan. Kalau yang khatam dia ada dua, satu data Al-Quran saja, satu khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran tu dia target darjah 6 ke 52% daripada keseluruhan budak kita 52%. Berapa orang kan, contoh sini budak sini 86 orang murid, darjah 6 jadi 45 orang lah. 45 orang tu kalau kita guna istilah wajib khatam Quran. Maksudnya macam Ustaz Mahdi dia buat pagi-pagi.
kita kena target lah budak-budak tu. Budak-budak contohnya dalam kelas 3 kelas tu yang dah baca juzuk 25 ke atas. Kita target lah budak-budak tu kan. Besok hampa kalau jadi cikgu, hampa akan masuk dalam kelas tu. Biasa waktu pendidik Islam hampa akan masuk 3 orang atau 2 orang. Kan masuk 3 atau 2 orang. Hampa tahu dah benda ni kan? Tak tahu kan? Oh ni sem satu bawa PDF satu kan? Okey. Dia tak tahu ni. Apa praktikal dah sebelum ni hampa keluar pergi sekolah dah. Bulan depan. Bulan depan. Sem depan. PDF 2 keluar pergi sekolah dah kan? Kata pergi tenda tu kan? Memang dah dapat. PBL dah tu. Memang dah dapat banyak pendedahan lah kan? Tahu dah. Biasanya masuk kelas ustaz-ustazah biasanya akan masuk kelas waktu Al-Quran. Waktu Al-Quran dia akan masuk 3 orang atau 2 orang. Tengok keadaan lah. Pecah. Dia pecah. Jadi 3 orang atau 2 orang tu dulu kan depa ada juga sekolah lah ni, depa pandai, depa adjust sikit masa tujuan masuk 3 orang tu nak bantu budak supaya boleh cepat boleh baca Quran kan. Tapi ada juga sekolah-sekolah depa Masuk seorang. depa bahagi 3 waktu tu, depa bagi 3 orang. Aku masuk sejam, hang masuk setengah, aku masuk setengah jam, masuk setengah jam, masuk setengah jam. Kan jadi usaha untuk pulih budak tu tak berjaya lah sebab ada kan tengok lah. Tak, saya faham maksud tu. Ada sekolah buat gitu. Betul, ada sekolah dia buat macam tu. Sebenarnya cara tu salah. Salah sebenarnya cara tu. Tujuan kita dihantar masuk 3 orang dalam kelas tu untuk bantu budak dalam kelas kita tu. Macam kita grupkan budak Iqra 1 sampai Iqra 3 yang tak boleh baca ni, seorang cikgu ambil. Kan? Seorang ustazah ambil. Iqra 4 sampai 5 sampai 6 seorang ustazah ambil. Lepas tu lagi hak baca Quran seorang ustazah ambil. Macam tu lah kan. Barulah kita boleh target yang baca Quran tu kita nak bagi dia cepat khatam. Hak Iqra 4, 5, 6 ni kita nak bagi dia boleh cepat baca Quran. Hak Iqra 1, 2, 3 ni kita nak pulih supaya dia keluar daripada grup hak tak boleh baca tu. Sepatutnya tu peranan masuk 3 orang dalam kelas. Tapi sekarang ni berlaku di sekolah-sekolah. Banyak agak berlaku di sekolah-sekolah sekarang ni. Itulah dia ustazah buat mudah kan. Nak kerja kita memang mudah lah masuk 3 orang. Tapi kita jangan buat mudah kan. Tapi selalu berlaku orang buat mudah dalam urusan agama. Tu tak amat. Orang suka buat mudah dalam urusan agama kan. Okey. Amal. Sekarang tak tahu ustaz muda ni nak cek. Taklah kata kat hampa. Ni nak cakap kat hampa supaya hampa besok pergi sekolah. Jangan buat macam tu. Jangan buat mudah. Urusan agama tu memang mudah. Adi mustahil kan. Agama tu mudah kan. Islam tu mudah. Islam tu mudah tapi orang sekarang suka buat mudah. Suka ambil mudah kan. Suka ambil mudah kan. Macam ustazah kita sepatutnya masuk 3 orang tu maksimumkan keberadaan kita dalam kelas bertiga-tiga tu. Tapi depa pecah lah. Maksudnya depa buat mudah boleh relax panjang sikit kan. Sebab yang sepatutnya 3 masa tu sejam setengah tu masuk sepenuh sejam setengah. Masuk setengah jam saja, sejam lagi dia buat benda dia lah. Jadi matlamat tak tercapai lah kan. Tujuan utama masuk 3 orang tu bila ada ustaz-ustaz buat tu tak tercapai lah. Kan? Sayang. Kadang-kadang ustaz-ustaz ni terlupa agak. Terlupa memang. Kadang-kadang memang manusia tu mudah terlupa kan. Tak terlupa buat ustaz parti banyak lah terlupa. Sambil-sambil kita sulam-sulam lah. Kita sulam-sulam lah benda-benda yang sepatutnya sepatut bagi tahu kat hampa. Mungkin satu hari ni tu bilang papi dah jadi orang hebat, dia berjaya, kau teringat ke sedikit daripada kata-kata ustazah. Banyak lah. Ni dia Bukan. takut ni. Tak tanya langsung. Tak tanya apa. Tak tahu tu lah masa aku cakap tak berhenti. Awak tak boleh nak tanya lah. Tapi Apa? Tak apa. Cakap nanti yang pekelis senario lah. Dalam Dia ni boleh ejar lah. Pasal popping. Lalu ampun. Sorry macam ni ustazah. Kadang-kadang ustazah cakap benda tu dekat diri sendiri. Sebab apa ustazah nak sedarkan dia. Ustazah ngajak 28 tahun lagi 2 tahun nak pencil. 28 tahun kan. Selalu cakap kat diri sendiri supaya kita tak terlupa. Dalam banyak makhluk ciptaan Allah. Pokok, binatang, segala benda-benda lain lah. Tapi kenapa Allah cipta kita jadi manusia? Kan? Maksudnya kita terpilih kan manusia tu sebaik-baik umat, sebaik-baik makhluk cipta Allah kan. Bersyukurlah. Satu level tu kita bersyukurlah Allah cipta kita jadi manusia. Dalam banyak-banyak manusia atas muka bumi ni Allah hadiahkan kita
Allah hadiahkan kita apa? Betul. Fatih. Allah hadiahkan kita apa? Akal fikiran. Jadi start. Akal fikiran orang semua. Okey, itu dalam kalangan banyak manusia Allah hadiahkan. Iman dan Allah Islam. beri ya, betul. Tepat sekali. Oish. Kalau ikut manusia, semua manusia ada akal fikiran kan? Betul. Cina, Hindu, orang Tapiak semua ada akal fikiran. Tapi dah banyak makhluk manusia Allah kita ni Allah hadiahkan kita Islam kan. Allah hadiahkan iman dan Islam kat kita kan. Orang tu bersyukur sangat dah. Syukur sangat bukan semua orang Allah berikan Islam, iman dan Islam, tapi kat kita Allah bagikan iman dan Islam. Kat kita Islam dulu baru iman ni. Dalam banyak-banyak orang Islam ni, kita ni kan, dan banyak-banyak orang Islam ni, Allah pilih kita. Allah boleh jadikan kita je cikgu BI ke, cikgu apa ke, jadi arkitek ke, jadi jurutera ke, jadi apa ke. Tapi Allah pilih kita. Ingat, kena sedar diri ni. Sebab Ustazan, kita cakap benar tu selalu kat diri kita supaya kita sedar diri bahawa Allah pilih kita nak jadi cikgu pendidik Islam ni. Allah boleh jadikan cikgu muzik kan ni. Nama apa? Ain. Allah boleh jadikan cikgu muziknya Ain dia menyanyi. Alas tu ni Liza kan. Tapi kenapa Allah pilih Ain jadi ustazah? Maksudnya syukurlah. Dalam banyak-banyak benda Allah pilih kita. Bila jadi ustazah ni, dia kontrol sikit. Setiap hari dia baca Quran. Kan? Dah besoklah saya contoh di sekolah kalau ni tak baca Quran dah punya masa kan. Allahu Akbar. Iya dah. Ketika tu tak support. Tak cerita kat apa. Bila jadi ustazah, besok di sekolah kan, kita akan setiap hari baca Quran. Kita ajak budak baca Quran. Pokoknya kalau kita tak baca di rumah kita duduk alim Tempat kerja pokoknya kita kan. baca. Jadi sekarang kat sekolah kita baca Quran dengan budak-budak. Syukur lah. Syukur sangat. Kadang-kadang kita kena cakap hari-hari benda macam tu supaya kita sedar diri. Kita sedar diri kita. Sebab banyak ustaz-ustazah dia ni buat mudah dengan kerja ustaz-ustazah dia. Kan? Dia tak bersyukur. Allah bagi dia jadi ustazah. Ustazah dia tak bersyukur. Sebab tu dia buat mudah dengan kerja-kerja dia. Lepas tu kan dalam banyak-banyak ustaz-ustazah tu kan, dalam banyak-banyak kerja cikgu tu kan, Allah bagi kita ngajar Quran. Sebab apa? Mulianya kita ni bila Allah bagi kita ngajar Quran tau. Sebab apa? Malaikat Jibril, kenapa dia jadi penguruskan malaikat? Dia membawa Al-Quran. Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad jadi nabi yang terbaik kan? Kalangan seluruh Nabi Muhammad Allah jadi Nabi yang terbaik kan? Nabi akhir zaman. Kerana Nabi Muhammad membawa mukjizat Al-Quran. Bulan yang paling baik. Kenapa? Kenapa Ramadan tu bulan terbaik? Kerana bulan itu Al-Quran. Dan kita sepatutnya sedarlah diri. Allah bagi kita jadi ustaz-ustazah, bagi kita menjadi orang yang membawa menyampaikan Al-Quran kepada budak-budak kan. Jadi kita, Allah muliakan kita tu. Bagaimana Allah memuliakan malaikat Jibril, memuliakan Nabi Muhammad, memuliakan bulan Ramadan. Jadi Allah muliakan kita dengan bagi peluang untuk kita jadi ustaz-ustazah dan bagi peluang untuk kita ajar Al-Quran kan. Jadi sedang kira dia yang pun jangan sia-siakan amal. Jangan sia-siakan peluang yang Allah bagi kita tu. Faham tak? Pesan abang kau ni. Macam besok bila jadi ustaz-ustazah di sekolah, maksudnya jadi betul-betul ya ustaz-ustazah. Jangan macam saya kata buat mudah kan, masuk kelas. Ada yang masuk kelas main telefon dalam kelas. Lepas tu dulu waktu ustazah mai posting sekolah ni kan, ada ustazah tu kita baca Quran kat depan kan, dia kan masuk 3 orang. Jadi ustazah tu kan, ya cikgu. Buat duduk interrogation tak ya cikgu. Setiap masa tu adalah masa untuk bekerja dengan Allah. Betul tak Ashraf? Jangan letak contoh kerja kita dengan Allah tak habis. Setiap masa tu adalah masa untuk bekerja dengan Allah. Sebab manusia ni diutus ke dunia untuk beribadat kan. Jadi jadikan setiap hari 24 jam tu adalah ibadat. Jangan habis kerja tu, habis balik rumah buat benda-benda yang sia-sia lah kan. Maksudnya jadikan setiap 24 jam hari kita tu adalah ibadat lah. Maksud ibadat kan. Walaupun makan, minum, tidur apa jadi ibadat kan? Asing kan? Macam mana jadi ibadat? Baca doa. Macam mana nak jadikan dia ibadat? Niat lah. Panjang. Bagus hang Fatih lah. Fatih. Video Niatkan bagus. Allah. Niatkan Allah masuk toilet pun jadi ibadat. Tahap tu lah. Tahap. Niat cantik lah. Dia ni lah esok pagi nak bagi Dia nak baca ni. nanti 40. Dah boleh tak?
Salah harus salah. Tu ada tengah. Oh, dia tadi duk cari buku ni tu. Kata nak kongsi dengan dia PDF terlupa lah. Awak nak kongsi dengan dia? Macam. Okey. So dia main wifi tu. Okey dah. Okey, Dah cukup. Dah cukup dah. Next question. kita nyampak lagi. Mat. Selamat. Salam lah. Okey. Tapi banyak dah apa? Soalan dia dah terjawab lah. Jawab. Okey. Masya Allah. Tak tanya dia jawab dah. Sebab dalam poin-poin salah tu banyak isi tu. Isi tersirat. Ya, betul. Atau tak saya ikut. Okey. Mana kalau saya lupa banyak kan. Bagi Baik, yang kedua. Nak bagi soalan aku ni ya. Aku takut je. Sorry nak saya tercakap aku apa. tak ada apa. Saya tak boleh nak formal sangat. Salah orang kampung tu. Orang kampung kan dia tak boleh nak formal gitu. Tapi di sekolah rendah mah. Agak macam sekolah menengah tu dia macam kita macam formal kita cakap untuk budak kan. Sekolah rendah ni dia macam budak macam Anak. adik-adik kita, anak-anak kita kan. Jadi kita tak nak formal sangat kita cakap. Ya. Bagaimana panitia memastikan keberkesanan pelaksanaan DSKP di Islam? Susah, okey, susah kita tukar soalan ni. Tak apa. Boleh. Bagaimana nak memastikan DSKP? Kalau DSKP pun tak ada kat sini. Ni RPT yang okay, nak memastikan DSKP tu biasanya DSKP tu keseluruhan kan? Berapa ke semua bidang? Semua bidang kan? DSKP tu menggunakan semua bidang. Daripada DSKP tu kita akan pecahkan dia, kita jadikan dia RPT, rancangan pengajaran tahunan. Kita pecahkan kan. Jadi dalam rancangan pengajaran tahunan tu dia ada minggu 1 sampai minggu 40 kan. Jadi kita akan pecahkan lah supaya minggu ni nak ajar apa, minggu depan nak ajar apa kan. Tapi dalam setiap minggu tu sebab pendidikan Islam dia ada 6 bidang kan. Al-Quran, lepas tu hadis, darjah 3, 4, 5, 6 lah. Darjah 2, 1 minggu tak ada Tak hadis. belajar ni. Lepas tu akidah, ibadah, sirah, akhlak, adab dan jawi. Campur hadis dia jadi apa tadi? 8. 8 kan. Jadi kalau tak ada hadis tu dia 7 jadi Al-Quran, akidah, ibadah, sirah, adab, jawi. 6. Kira je nama. Ya. Kira lain. Belajar tu sampai 8 kan? Ya, semua total 7 lah. Al-Quran, Quran. akidah, ibadah, ibadah, sirah, adab, jawi. 6 campur hadis 7. Okey. Betul campur hadis 7. 6 Darjah 1, 2, 6 aja. Darjah 3, 4, 5, 6, 7 kan. Jadi setiap minggu tu kena ada cuma hadis ni hadis dibagi satu tajuk sahaja. Jadi kadang-kadang kita ajak hadis tu pada minggu yang ke-11 ke-12 kan. Jadi minggu 11 12 je. Jadi minggu 1 2 3 4 5 sampai 10 tu tak ada lah hadis kan. Hadis tu dia ada satu tajuk je. Kalau yang subjek lain subjek Quran banyak tajuk. Subjek akidah dia bagi 4 tajuk kot. 4 tajuk akidah, ibadah, surah, adab, jawi tu dia bagi 4 tajuk kan. Jadinya kita kena gabung lah. Seminggu yang masuk tu ada macam akidah, ibadah, surah, adab tu dia di bawah tajuk ulum. Tu tahu lah kan. Jadi bila masuk kelas ajak minggu, contohnya minggu ni satu minggu ni ajak Quran, kita masuk kelas 3 kali je. Quran, lepas tu jawi, lepas tu pecahan daripada ulum tadi ni yang akidah, ibadah, surah, adab tu. Satu je ambil. Kan nanti minggu depan tak biasanya kita rotate ambil tapi biasanya ulum ni kita akan ulang 2 kali. Contoh minggu ni ajar akidah, minggu depan sambung lagi tajuk tu. Dia kan ada standard kandungan, standard pembelajaran tu kan kan. Poin standard pembelajaran tu contohnya 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Kita akan bagi 3.1, 3.2. Macam tu lah kan. Nanti masuk kali lagi 3 sambung berikutnya. Biasanya kita akan ulang 2 kali lah setiap tajuk ulum tu. Al-Quran pun sama juga. Contoh kalau kita ajak ayat-ayat kefahaman ataupun ayat-ayat hafazah, ayat-ayat tilawah, kita akan ulang lah 2-3 kali pula
supaya tadi dia tanya macam mana nak memastikan keberkesanan tu kan. Kan kita akan ulang mungkin 3 kali untuk Al-Quran satu tajuk tu kita ulang 3 kali. Kita masuk kelas tu 3 minggu turut-turut. Jadi kita akan pastikan budak tu boleh hafal surah tu, boleh baca surah yang kita ajak tu kan. Jadi kita macam itulah kita ada pengulangan supaya budak kita boleh capai. Tikrah. Pandai tu. boleh dapat, kita boleh ingat apa yang kita dah ajak tu lah. Pengulangan lah. Boleh tak? Apa lagi? Boleh. Tu pecahan tu lah kita kena ikut. Biasanya kita mengajar kat sekolah kita akan ikutlah arti yang kita dah buat tu. Kita akan ikutlah berapa kali ulang, berapa kali baca. Cumanya kadang-kadang kat sekolah tu program-program tak dijangka kan. Macam hari ni patutnya ada kelas tadi kan, tapi bila dah ada ceramah macam tu, automatik kelas hari tu dah tertangguh dah kan. Jadi tajuk yang kita nak ajar ni biasanya kita akan bawa pergi minggu depan pula. Kita tak boleh ulang macam mungkin subjek bahasa Arab, subjek lain. Katakanlah hari ni dia tak masuk kelas tadi, jadi dia akan boleh masuk ulang pada hari berikutnya. Tapi pendidikan Islam dia tak boleh macam tu. Sebab kita masuk kelas seminggu 3 kali ya. Satu kelas kita tu kita cuma masuk 3 kali. Pertama waktu Al-Quran 3 masa. Kali kedua pula kita masuk waktu Jawi 30 minit Jawi. Kadang-kadang tak sempat pun nak ajak apa-apa kan. Nak ajak, nak terang, nak suruh bagi latihan tak sempat. Kan? Contoh macam hari ni masuk terang. Besok sekali minggu depan nak masuk bagi latihan tak. Tak sempat nak aktiviti sangat. Itu ulum, waktu ulum sekali 3 kali. Jadi kalau kita terlepas dah waktu Al-Quran, contoh tadi ada Quran kan, tapi kita ada program. Jadi tak boleh dah nak ulang waktu Quran pada hari Selasa atau hari Jumaat tu. Sebab hari berikutnya tu ada Jawi, hari berikutnya tu ada ulum. Jadi kita kena bawa pula pergi minggu depan, last minggu depan pula. Jadi itu yang menyebabkan kadang-kadang dia lari sikit daripada kita punya RPT ni kan, rancangan pengajaran tahunan ni. Dia lari. Sebab kita dah tak tu dah. Kita ada program tu lah. Masalah dia macam tu. Dia ada program. Pandai-pandai kita lah nak kabur balik. Contoh macam minggu 4. Tapi bila minggu 4 selalu kita akan skip lah kan kita punya tu. Kita akan skip kita punya BDP tu untuk minggu 4 kan. Kita bawa pergi minggu berikutnya lah. Kilas lah sikit. Biasanya apa pendekatan pengajaran yang digunakan dalam kelas? Kalau dalam satu masuk kan, contohnya nak ulum kan? Pendekatan. Abang bagi contoh pendekatan apa? Contoh kalau macam sirah, cerita, nyanyian ke. Kan yang tu dah boleh ikuti macam tu. Itulah pendekatan guna. Banyak pendekatan kita boleh guna kan. Macam dia kita cerita, biasanya kalau ngajak sirah tu kita lebih banyak cerita lah kan. Sebab dalam buku sirah pun dia memang lebih kepada penceritaan kan. Dia cerita lah. Ataupun kita buka ya Smart TV yang dalam kelas tu, so kita tengok balik kan, menonton Smart TV tu. Kemudian kita tanya mereka soal jawab kan, tentang video yang mereka tengok tadi. Itu mereka akan hurai, kemudian kita akan bantulah mereka. Macam kita jelaskan lagi, bagi pencerahan lagi. Dan budak-budak dia cakap apa yang dia tahu, apa yang dia tengok dalam tu kan. Tu kita boleh bagi huraian lebih lengkap lah untuk budak. Lepas tu nyanyi yang macam Darjah 1, 2, 3. Darjah 1, 2, 3 kita banyak nyanyi lah. Kan macam 4, 5, 6 ni malu lah kalau ustaz nak nyanyi, tak pasal ustaz nak nasyid kalau kelas. Kalau ustazah nak nasyid kelas tu macam teruk sangat. Buka Smart TV betul. Kalau Darjah 1 tu 1, 2, 3 tu sama ada kita buka Smart TV, kita pergi tengok, ataupun kita nasyid, kita pasang di telefon, tak apa, bawa radio kecil kan, Bluetooth tu kita nyanyi, ikut nyanyian Tak faham. nyanyi tu boleh. Darjah 1 banyak. Darjah 1 juga macam kelas belakang tu boleh kata semua kita menyanyi lah. Jawi pun kita menyanyi. Macam Jawi pun kita nyanyi, balik nak pergi bilang balik ta kan. Kalau ngajak ikut kelas belakang tu susah-susah kita menyanyi lah. Contohnya dia tak boleh ingat. Kalau ajak ta memang tak ingat dia.
Terus dia nyanyi, 100 kali nyanyi. Ulang sambil menyanyi ya. Dia buat lagu pop suka. Betul kan? Tu kalau orang tak faham masa tu. Bising dalam kelas dia. Dulu ada ustaz seorang dia masuk kelas dengan kita kan. Kelas je satu. Lepas tu bising lah kata kan. Mungkin dia tak sesuai ngajak dia satu kan. Sebab apa? Dia seolah dia tak boleh nak fokus ngajak budak dia ni. Kan? Sebab apa? Sebab apa budak kita ni semua hak tak boleh ni, hak tak boleh semua sesuai ambil. Nyanyi dia nyanyi to, dia nyanyi jo, dia nyanyi so kan. Macam bunyi kan. Lepas tu bising lah dia tak boleh ngajak. Sebab dia okey, sebab kan kalau kadang ronda-ronda tengok ada setengah ustaz-ustaz tu bila datang baca Quran, dia akan duduk di belakang seorang macam ni dan dia akan ambil budak dia duduk sebelah dia kan. Pasal tak kalau ronda-ronda. Kalau semua orang sama orang macam tu. Dia akan dia duduk di depan ni sama ada dia duduk kat meja cikgu ataupun dia duduk meja sudut-sudut mana, dia akan ambil budak seorang duduk tepi dia kan. Jadi dia akan ajak budak seorang tu je. Apa jadi dengan 15 orang ni? Apa yang dia Ahmad? Apa yang dengan 15 orang ni? Terabai lah. Terabai lah kan. Lepas tu kelas tu jadi apa? Bising. Kelas tu jadi bising Tak dan tak tiga. boleh kawal. Kelas PDP kalau kelas tak boleh kawal memang apa fail lah. PDP kalau kelas tak boleh kawal fail lah kan. Bayangkan kita kata 60 minit. Kalau dia buat kayak ada seorang-seorang macam tu 60 minit. Budak tu mungkin boleh baca 5 minit je. Budak lain 5 minit. Jadi semua budak dalam kelas tu hanya dapat 5 minit lah. Kan? Masa yang 60 minit tu semua budak dalam kelas tu hanya akan dapat 5 minit kan. Kalau dia bahagi, dia buat macam tu lah panggil seorang kan. Jadi itulah macam nak ajak orang pun payah lah. Nak ajak, macam sesuatu nak macam nak abang macam nak kat mereka tak boleh payah lah kan. Sebab Ustazah punya style ni contoh je satu dua dia tiga kan. Ustazah akan panggil semua budak-budak ni macam bila Ustazah kan. Ustazah akan panggil duduk. Biasanya dia akan kan meja kursi semua menghadap macam ni kan. Sebarang macam ni kan. Ustazah akan pusingkan macam ni menghadap dia penghadap macam ni kan. Meja sepatutnya semua menghadap sana kan. Tapi bila masuk kelas, datang baca Quran, Ustazah akan pastikan semua menghadap macam ni. Jadi Ustazah duduk di tengah-tengah ni. Jadi Ustazah boleh tengok semua orang serentak kan. Jadi pada waktu sama Ustazah akan pastikan semua orang kena baca. Orang tak baca pun sakit lagi. memang semua orang tak akan macam dia satu, dia dua tu memang akan semua akan tak berani lah tak baca. Kalau kata 60 minit tu semua orang kena baca 60 minit tu kena baca. Kalau panggil seorang-seorang duduk seorang-seorang macam ni. Ni dia seorang tadi. Hak lain tu akan sembang memang confirm tak baca. Memang confirm tak baca dan dia akan buat kerja senang-senang lagi lah. Sebab tu bila nak bagi cepat dia Quran cepat atau Quran tu dia lambat kan sebab panggil seorang-seorang. Jadi kamu besok kalau jadi kadang-kadang ikut masing-masing macam mana nak handle bilang kita kan. Tak saya dah nampak yang ajak panggil seorang-seorang tu memang budak dia satu kumpulan dia walaupun masuk kelas tu katakanlah bagi 3 orang 20 orang budak bagi 3 mungkin dapat seorang 7 orang. Biasanya seorang dia ajak tu 6 orang lagi tu akan sembang, akan main, memang akan tak baca lah dalam masa sejam tu. Dia akan baca waktu 5 minit dengan ustaz dia lah. Lain tu dia sembang dan main lah. Kan? Pandai-pandai lah kau besok bila jadi cikgu, bila jadi ustaz macam mana nak pastikan kumpulan kita tu target. Bila dah masuk kelas 7, katakanlah bagi 7 orang tu, kau nak make sure target 7 orang tu boleh pasti boleh baca, boleh apa. Kan takkan 7 orang pun tak boleh kan. Kan 7 orang pun pasti tahu duduk baca surat satu ni. Macam lah macam buat apa-apa kaedah cakap macam mana aku. Tadi yang tanya kaedah apa Ustazah guna kan. Selain daripada cerita, selain daripada soal jawab, nanti tulis apa lagi kaedah nyanyi, apa lagi kaedah boleh guna. Rojok aja sebenarnya. Kaedah tu campur-campur makan ikut kesesuaian. Kan? Bila masuk kelas tu jadi rojok lah. Janji budak dapat. Contoh-contoh kita duduk nyanyi, tiba-tiba ada budak malam nyanyi. Macam Ustazah tu masuk kelas belakang. Kita target kita bawa pergi bilik tayangan kan, dia pun tak ada smart TV. Kita target nak ajak dia rukuk iman.
target bawa dia pergi bilik tayangan, semua masuk bilik tayangan. Okay, kita pasang, so dia nyanyi. Semua ada meja yang meja kecil tak? Tak ada tapi tak tahu konyol. Yang hijau tu yang Kecil yang banyak kan, ingatkan meja kecil, meja panjang, meja pendek. kecil. Nak banyak ah. Tiga. Nak untuk esok program ni. Warna purple boleh? Boleh lah.